FM 89.7 Ria. Yang baru di sepanjang minggu ini, Fazli Yaakob jaga-jaga, yale. Saya pun jaga-jaga, tengok juga tak datang-datang juga. Saya tunggu-tunggu kehadiran Zack Zainal dan keluarganya dari Dubai. Sempat kita susun jadual Zack yang sibuk tu, tapi dia sempat juga datang ke sini. Terima kasih lah kalau dia datangkan. Jadi tunggulah sementara itu anda boleh layan soalan-soalan di Facebook. Tanyakanlah kalau ada kerja-kerja kosong kat Dubai apa-apa kan. Atau jadi orang Dubai sebagai isteri, boleh Zack jalankan. Atau nak pindah ke Dubai, semua soalan dijawab. Dia macam pakar konsultan kita lah hari ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Ria 897 FM. 7 FM, sebenarnya saya dah lama jadualkan Zack Zainal untuk datang ke studio, tapi beliau ni sibuk. Sebab tu datang ke Singapura tu sempat mengunjungi keluarga, kawan-kawan tapi nak pergi bilik siaran tu macam berat sikit Zack Tapi hari ini dah jodoh hari dedikasi Mediacorp ni anda sempat datang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Zack Zainal dan isteri Halifah, apa khabar? Alhamdulillah baik. Dan anak-anak apa khabar? Daniel, Benjamin, Zahir, Afrika Satu keluarga datang Mereka datang dengan baju tradisional Dubai ini lepas solat Jumaat lah ni, pakai jubah Dan Zack ni sebenarnya memberi inspirasi pada ramai kerana beliau seorang siswaza NUS. Beliau pernah mengikuti Manhunt, pengacara TV Jadi sesuai untuk rancangan ini, inspirasi Go Glam. Jadi Zack, pertama-tama ramai yang tanya, kenapa tiba-tiba Zack Zainal ke Dubai merajuk ke? Tidak juga. Kata orang tu peluang tu datang dengan tidak disangka-sangka. Saya berada di Rome masa tu untuk presentation of a paper. And then selepas presentation tu ada seorang teman daripada UAE, Emirat Arab Bersatu, datang jumpa saya sama ada saya was open for any offers. So cakap boleh lah, apa offer dia. Hantaran dia berapa kan? Hantaran dia berapa? Kalau kena boleh lah kita bual Lepas tu kita berbual, saya cakap saya tanyakan isteri jugalah dulu. Tanyakan isteri tanya, alamak, pergi negeri Arab tu susah sikit lah. Kenapa? Kerana kita ni ada stereotyping of an Arabic punya country Jadi straight away saya cakap biar saya pergi dulu, saya tengok macam mana. Dan dah 3 bulan tu saya tak beri jawapan. Jadi orang di Dubai ni tanya saya, kenapa awak tak beri jawapan? Cakap saya masih sangsi dan ragu-ragu. Cakap datang ke Dubai saja, lihat macam mana pesatnya perkembangan di Dubai. Jadi bila saya sampai di Dubai itu, saya lihat dengan mata saya sendiri dan saya rasa puas hati. Dan saya beritahu isteri, Dubai macam Singapura lah. Mungkin lebih pesat lagi saya teringat saya cakap Dubai macam Singapura. Jadi kita tak payah ragu-ragu lah. Jadi bulan 3 tahun 2003 tu saya ke sana. Dan bulan 6 saya mula bekerja bersama mereka. Jadi dah masuk berapa tahun ni sekarang ni? Lebih 9 tahun setengah. Okey, dan Alifah, apa keraguan anda tu waktu nak ke Dubai? Bila Zack pelawan anda pergi ke Dubai, keraguan macam mana tu? Tak jumpa cari Pak Loya ke? Tak. Yang pertama kali kita tak tahu macam mana keadaan di sana. Betul Dan lagi yang kedua, saya masih ragu-ragu kerana anak-anak kan masih kecil. Jadi saya tak tahu macam mana dia can adapt dengan environment. Betul kan? Itu saja. Pendidikan, persekolahan. Tapi sekarang bila saya pergi waktu Hari Raya tahun lepas, semua dah settle. Malahan ada komuniti yang cukup akrab sekali dengan orang Melayu di Dubai. Tukar-tukar mangkuk, tukar kuih, masak-memasak. Wah, meriah, tak rindukan Singapura rasanya waktu itu Kalau Idul Adha macam di kampung, tahu? Betul. Semua pakai baju Melayu, kita berjalan. Pakai samping semua. Pakai samping semua. Dan masa tahun lepas kita tinggal di gated community, ada 45 villa saja dalam community itu. Jadi ada 4 orang Melayu. Jadi kalau kita beraya, kita beraya macam betul-betul beraya lah. Macam orang kampung betul-betul. Jadi anak-anak anda bagaimana? Mereka kekal dengan tradisi Melayu ataupun ikut macam orang Arab ke? Masih. Kalau di rumah itu kita bahasa Melayu. Kita cuba terapkan bahasa Melayu kepada mereka. Dan
tiap-tiap tahun pada bulan Ogos 9 hari bulan kami akan pulang ke Singapura untuk memberikan inspirasi kepada mereka bahawa mereka ni anak Singapura. Wah. Tetap nak buat penghormatan negara NS jangan lupa. Dan juga tiap-tiap tahun hari raya tu kita mesti pulang ke Singapura lah. Hari raya Aidilfitri ni kalau tetap datang walaupun datang. Okay. Mesti kalau seminggu ke 3 hari pun jadi juga datang jumpa keluarga. Pasal saya terbungsu. Saya manja lah ya. Adik-beradik ada 10. Jadi kalau tak jumpa adik-beradik itu kurang manis lah. Kerana saya ni anak yatim piatu. Okey. Sedih mendengarnya. Tapi berapa lama anda selalu habiskan masa di Singapura ni? Selalunya dapat seminggu, tapi kali ini dapat dalam masa 3 minggu. Wah, lama tu Kerana Eid tahun ini bersama-sama dengan summer holiday di Dubai. Panas sekarang. Panasnya macam bahang betul 50 darjah. Okey, soalan-soalan panas juga kita akan tanya Zaid Zainal sebentar lagi, dan anda boleh hubungi 669-11897. Sebenarnya itu pernah dengar tak orang Dubai lagu ni, Girls' Generation, The Boys? Pernah? Pernah kelas.